Johara Pagi Era dalam versi padat. Public transport. Mungkin ada sesuatu yang kelakar, yang lucu boleh dikongsikan. Kita ada Syaz. Hari tu ada event dekat KLCC dan saya pun baru balik kerja. Kita tak fikirlah nak naik kereta. So kita pun naiklah LRT saya dengan kawan saya. And then saya pula dah tahu petang-petang ramai orang. Saya pun gatal nak pakai kasut tinggi-tinggi gila tau. Tapi saya nasihatkan lah, kalau pergi event pakai kasut tinggi, bukan tak boleh naik LRT. Boleh. Bila dah naik, dah habis event, buka kasut, dah jalan je. Pegang je kasut tu. So kawan awak tak ada cepat. Kan? Tidak akan ya. Hari ni kau datang kerja. Hari ni kau datang kerja naik LRT ke? Ini tak aku naik bas Intrakota. Patut pakai selipar. Kau ajar. Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray. Isnin hingga Jumaat dari 6 hingga 10 pagi. Dibawakan oleh Yusof Tayo. Parti buah delima Yusof Tayo. Kaya dengan antioksida, vitamin dan mineral. Untuk maklumat lanjut, sila layari yuta.com.